nipah kita dapat 2 ekor. Berat dia 1 kilo je. 1 kilo saja. Betul. 300 ada? Tak sampai 159 tapi ikut harga pasaran. Okey, faham. Habis masak apa ni? Ni masak kampiong. Kita ada 3 lagi. Thai spicy, salted egg dengan butter creamy. Kamyong ni apa? Kampiong ni kari-kari, ada udang kering macam tu lah. Dan menu yang paling viral kat kedai kita, siakap mango salad. Ni kuah dia lah bang. Oh, yang ni kuah apa ya? Yang ni kuah dia, rasa dia pedas-pedas masam macam tu. Habis siakap ni boleh masak apa lagi? Siakap ni kita ada siakap 3 rasa, siakap masak pedas, macam-macam lagi lah. Oh, berapa ringgit ni? Yang ni 600 gram RM59. Okay bang, ni killer dekat Zombie Seafood, sotong goreng tepung. Kalau abang tengok warna dia, gorengan dia macam golden-golden macam tu. Cantik. Dia tak macam cekodok. Iya betul bang. Ni dia real sotong goreng tepung. Serius lah? Betul. Berapa ringgit ni? Ni 200 gram 37 je. Ni kalau datang Zombie rugi tak cuba. Rugi tak cuba Betul. Ini apa ni? Ni udang butter creamy. Udang butter creamy. Ni dapat 200 gram 6 ke 8 ekor. Abang cerita ke berapa ringgit? Nak 60-70 ke? Tak sampai. Ni 37 je kita jual. Habis belakang ni apa? Ramai boleh buat ni? Kalau belakang saya ni boleh buat dalam 200 orang macam tu. Habis Zombie Seafood. Buka pukul apa? Zombie Seafood beroperasi dari pukul 12.30 hari sampai 12 malam. Hari Selasa je cuti.